Selesailah sudah event International Skuterian Mega Gathering di Kuala Terengganu. Kini masa untuk kita kembali ke pangkal jalan. Ini adalah Pasar Payang yang kini dengan penampilan lebih moden tetapi mengekalkan ciri-ciri tradisi tempatan yang masih berfungsi sebagai hub kraftangan dan juga barangan tempatan. Ia merupakan salah satu pusat tumpuan pelancong di negeri ini. Melepasi Masjid Negeri Terengganu iaitu Masjid Abidin yang serba putih ini, sesungguhnya ia memukau pandangan mata yang melihatnya. Dibina pada tahun 1793 dan mula beroperasi selepas 15 tahun pembinaannya iaitu 1808. Masjid ini boleh dikatakan bangunan ikon negeri yang patut kekal diimarahkan. Dalam pusat bandar Kuala Terengganu ini masih boleh dilihat terdapat bangunan lama yang kekal digunakan untuk melancarkan urusan perniagaan harian dan dijaga dengan baik walaupun bangunan baru mula mengambil alih panorama bandar ini. Untuk pengetahuan korang juga, Kuala Terengganu merupakan ibu negeri, bandar diraja dan pusat ekonomi utama untuk negeri Terengganu. Dia terletak di muara Sungai Terengganu, juga dikenali sebagai bandaraya warisan pesisir air. So, kalau korang ke Kuala Terengganu, tak sah kalau korang tak singgah Masjid Kristal dan juga Pasar Payang. Setelah puas bersiar-siar dalam bandar dan menikmati makanan tempatan seperti nasi dagang, nasi kerabu, colik dan banyak lagi menu tradisi yang sedap-sedap, kita akan menuju ke selatan melalui jalan pantai. Tapi sebelum tu wajib OOTD di Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Pantai Batu Pelanduk ataupun Kuala Abang. Turun ke Marang menuju Rantau Abang sehinggalah ke Dungon. Bahaya bang. Terima kasih ya. Lori jatuh bang. Nampak lah ni. Kena motor langgar tayar jatuh. Dia ada U gitu. Oh, cakap. Sambung perjalanan dengan memilih laluan pantai yang tidak sibuk sambil menikmati suasana yang tenang meredah pekan-pekan kecil dan perkampungan nelayan. 100 km menuju selatan Terengganu, kita akan melepasi Pekan Paka di mana pekan yang pesat dengan aktiviti minyak dan gas. Dapat dilihat pusat-pusat pembangunan daripada rangkaian kemudahan strategik milik Petroleum Nasional Berhad iaitu Petronas. Dan di sinilah pengeluaran dan pemprosesan gas asli negara dilakukan. Bukan itu sahaja, penempatan pekerja loji penapis minyak juga dibina di sini. Kemudian kita orang berhenti untuk mengisi perut di Seri Murni, menikmati patin tempoyak bersih sepadan Terengganu Pahang. Sutun. Cuti. Aku ambil ni batu. Nak sangat tempoyak tapi tak malah nak sampai ke Tepolo. Baru aku tinggi-tinggi ni babe. Weh, di sini banyak weh, rasa macam kat Thailand ni pula. Taman Bakau Tinggi. Kita lalu Pekan Cukai. So this is Pekan Cukai. Tengok tu ada satu building. Ada sungai. Kiri ke sungai. Sebelah kita kiri ni sungai. Nampak tu ha. Aduh. Taman Persiaran. Jadi, inilah Taman Persiaran Cukai yang bersebelahan dengan Sungai Kemaman. So, memang seronok kalau dapat melewati laluan tak popular macam ni. Setelah 6 jam perjalanan, kini kami merentasi negeri Pahang antara Kemaman dan juga Cerating. Mengambil Gebeng bypass untuk menuju ke LPT1 dan berhenti solat di RNR Gambang sebelum full throttle ke Shah Alam dan selamat mendarat pada jam 8 malam. Baik korang.